Agensi Anti Dadah Kebangsaan telah mengambil tindakan pertukaran serta dalam proses tata tertib terhadap pegawainya yang terlibat berhubung kes 47 klien di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Serdang, Kedah positif dadah jenis metafetamin. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, proses tindakan tata tertib selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Tata Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Menurutnya, selain itu, AADK turut melaksanakan pemeriksaan dan ujian saringan air kencing secara mengejut di seluruh puspen bagi memastikan persekitaran pusat pemulihan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Pada Khamis, EAIC melaporkan hasil siasatan berkenaan kes terbabit yang dijalankan selaras dengan Subseksyen 27-4 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009, Akta 700. EAIC dalam kenyataan berkata, hasil siasatan mendapati terdapat pelanggaran arahan berhubung larangan membawa masuk bahan terlarang ke dalam puspen yang dilakukan oleh pegawai sewaktu bertugas. Berikutan itu, Ruslin menegaskan AADK memandang serius hasil siasatan dan laporan tersebut di mana wujudnya salah laku kaki tangan AADK di puspen. Kata beliau, AADK menegaskan sama sekali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati bersalah terlibat dengan pelanggaran integriti maupun undang-undang negara.